Barang kemas, gold bar atau dinar. Mana lebih baik untuk simpanan atau pelaburan? Untuk tujuan simpanan dan pelaburan, gold bar atau dinar dengan ketulenan 999.9 adalah pilihan paling menguntungkan. Kenapa? Sebab harga per gram lebih murah, sekitar 15%, lebih rendah berbanding barang kemas. Spread atau susut nilai juga lebih rendah, biasanya kurang dari 10%. Ini bermakna kita dapat lebih banyak nilai daripada setiap gram emas yang dibeli. Sebaliknya, barang kemas tak sesuai untuk pelaburan. Ia lebih sesuai untuk perhiasan. Harganya lebih mahal kerana ada kos upah tukang dan spread yang sangat tinggi. Kadang-kadang boleh cecah 25 hingga 40%. Itu bermakna kita akan rugi lebih banyak jika simpan emas dalam bentuk barang kemas. Jadi kalau nak simpan emas untuk pelaburan jangka panjang, pilih gold bar atau dinar yang berketulenan tinggi. Jom simpan emas.